Kata ulama, barakatul ilmi fi hifdzil adabi. Keberkatan ilmu yang kita belajar akan beroleh dengan adab yang kita jaga. Sebab tu kita mengaji adab. Allahumma salli ala Muhammad. Seseorang yang punya adab itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, sama ada kedudukannya di sisi Allah ataupun dipandang oleh manusia, berbanding seseorang yang tidak ada adab walaupun ilmunya tinggi, walaupun amalannya banyak. Asri Studio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in, wa ila awliyaillahi salihin, wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina al-muslimina wal muslimat biniyati al-fathi wal qabul wal naf'i wal intifa' wal barakati wal naf'ah wal shifa'i wal afiyah wal hifdhi wal wiqayah wal rahmati wal maghfirah. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani 'ala sayyidina Muhammad واسطة عقد النبيين وسيد أولي العزم من المرسلين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا مقبولا وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya mulakan Tuan Pengurusi serta seluruh jawatankuasa masjid, pegawai masjid, muslimin, muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan perempuan sekalian, moga kita semua dipandang oleh Allah pada saat ini dengan pandangan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan moga dengan rahmat tersebut Allah lihat dan juga Allah angkat segala amal soleh yang kita lakukan, dan Allah jadikan ia sebagai pemberat kepada timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Muslimin sekalian, sambung bacaan kitab Min Adabil Islam, sebahagian daripada adab-adab dalam agama Islam, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Seingat saya, pertemuan kita bulan lepas kita baru baca muqaddimah dan adab pertama. Adab kedua tak masuk lagi kan? Adab kedua tentang adab memberi salam di rumah. Belum kan? Baik, maknanya pagi ni kita masuk adab kedua insya-Allah. Allahu Akbar. Saya ulang sikit adab pertama hari itu, iaitu adab berkaitan dengan masuk dan keluar rumah. Dengan pesanan Syekh, apabila kita nak masuk ataupun keluar rumah, pastikan kita buka dan tutup pintu elok-elok, pelan-pelan, jangan kasang. Ini kerana Nabi SAW menyatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu, rawahu Muslim. Sesungguhnya sifat lemah lembut, kalau ada, dia akan mencantikkan, mengindahkan satu perkara. Kalau tak ada, dia akan menambahkan keburukan perkara tersebut. Jadi hadis ini Nabi SAW pesan pada kita untuk kita sentiasa bersikap lemah lembut dalam hidup kita pada setiap kelakuan dan juga tindakan kita. Baik, kita masuk adab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبمشايخنا وعلومهم وبركاتهم في الدارين اللهم آمين. إذا دخلت بيتك أو خرجت منه فسلم على من فيه من أهلك من ذكر أو أنثى
Bitahiyyatil muslimin wa unwanil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua kata Syekh, apabila kamu hendak masuk ke dalam rumah kamu atau nak keluar dari rumah, maka berikan salam ke atas sesiapa sahaja yang ada dalam rumah dari kalangan ahli keluarga kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dengan tahiyat orang Islam dan alamat bagi agama Islam, iaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tuan-tuan, adab yang kedua ini masih lagi tentang adab ketika nak masuk dan keluar rumah. Apa dia? Iaitu memberi salam ketika di rumah. Namun begitu, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tengok adab ni mungkin nampak biasa, tapi subhanallah kalau kita akan teliti nanti, kita akan nampak betapa pentingnya bagi salam di rumah. Dan berapa ruginya kita kalau kita tak membiasakan suasana bagi salam di rumah. Baik, subhanallah, kalau kita tengok dalam ucapan Syekh, maksudnya di sini kita naklah bagi salam di rumah kita. Bila? Iaitu pertama sekali kata Syekh, idza dakhalta, apabila kamu nak masuk, kena bagi salam. Yang ni insya-Allah mungkin kita semua selalu amalkan. Iaitu apa dia? Bila nak masuk rumah, kita akan bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nak masuk rumah. Cumanya keadaan yang kedua jarang-jarang kita buat. Apa dia? Au kharajta minhu, atau ketika nak keluar dari rumah kamu. So mana kata Syekh, soal bagi salam ini bukan setakat ketika nak masuk saja, bahkan selepas keluar daripada rumah tu bagi salam juga di rumah kepada ahli keluarga kita. Hak yang pertama, masuk bagi salam insya-Allah buat. Hak kedua tu, keluar rumah sebelum tutup pintu tu, ni mak pergi masjid dulu, ayah pergi masjid dulu, jangan lupa kejut adik pergi sekolah. Assalamualaikum, bagi salam sebelum keluar rumah. Pagi ni kita main masjid ni, semua kita pakai keluar pada rumah masing-masing ni. Tak ada hak keluar pada gua. Tak ada, semua kita daripada rumah. Jadi masa kita nak keluar tadi tu, berapa ramai dengan kita yang bagi salam dalam rumah kita tu untuk ahli keluarga kita yang masih ada dalam rumah tersebut. Jadi maknanya apa? Adab memberi salam di rumah bukan hanya ketika masuk, bahkan ketika nak keluar pun disunatkan, digalakkan kepada kita untuk bagi salam. Dan kemudian kita tengok lagi, kata Syekh, fasallim ala man fihi min ahlika. Bagi salam di rumah kamu kepada, ke atas sesiapa sahaja yang ada dalam rumah. Maknanya kata Syekh, bagi salam dekat orang yang ada dalam rumah. Namun begitu kata ulama, ada keadaan walaupun dalam rumah tersebut tak ada orang, tapi digalakkan kepada kita, dianjurkan kepada kita untuk bagi salam juga. Bagi salam ketika masuk rumah kosong, rumah kita duduk seorang-seorang, hak lain semua pakak pergi makan kenduri, pergi berjalan apa semua, kita seorang kena kerja lagi. Jadi kita duduk seorang-seorang dalam rumah. Maka waktu ni walaupun dalam tu tak ada siapa, sedangkan Syekh kata tadi bagi salam ke atas sesiapa yang ada dalam rumah. Sekarang ni tak ada sesiapa, zahir. Allahu akbar, zahir tak ada sesiapa. Namun begitu ulama mengatakan elok juga untuk kita bagi salam pada rumah yang tak ada penghuni, yang tak ada siapa. Allahu akbar. Baik, bila nak bagi salam kepada rumah yang tak ada siapa tu, maka lafaznya ialah kita sebut Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nak masuk rumah yang tak ada siapa, sebut salam cara macam tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya salam sejahtera, kebaikan, keamanan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kerana mungkin zahir pandangan mata kita tak nampak siapa dalam rumah tu, tapi hakikatnya boleh jadi ada golongan jin, ada malaikat dalam tu yang duduk dalam rumah kita. Jadi kalau kita bagi salam macam tu, moga dengan kebaikan salam tersebut kita aman ataupun selamat daripada keburukan ataupun kejahatan yang mungkin boleh dibuat oleh golongan jin dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu kaedahnya kita bagi salam di tempat yang tak ada apa-apa, tak ada orang. Contoh kita pergi ke mana-mana, ambil hotel ke, ambil homestay ke, jadi pastikan masuk dalam rumah tu pertama sekali mulakan dengan bismillah,
kemudian sebut lafaz tu, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Moga kita duduk dalam rumah tu aman, tenang. Moga kita duduk dalam bilik dalam bilik homestay tu, dalam bilik hotel tu tak ada sebarang gangguan. Kerana kita masuk dalam keadaan kita memohon keamanan daripada Allah Taala. Kita mohon Allah Taala jaga kita daripada sebarang keburukan makhluk yang kita tak nampak depa. Baik. Habis. Kemudian kata Syekh, fasallim ala man fihi min ahlika min dhakrin aw untha bi tahiyyatil muslimin wa unwanil islam. Bagi salam kepada mereka yang ada dalam rumah, laki ataupun perempuan, dengan tahiyat orang-orang Islam. Tahiyah maksudnya ialah penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa unwanil Islam, dan alamat petanda dalam agama Islam. Maknanya Syekh nak habang, orang Islam, Allahumma salli ala Muhammad, kita perlu menghormati sesama kita. Ini berdasarkan Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW menyatakan bahawasanya bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Nabi kata cukuplah seseorang itu sudah dikira jahat, sudah dikira buat benda tak elok, sudah dikira berdosa apabila an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudara dia yang muslim. Jadi daripada hadis tersebut boleh kita faham bahawasanya bila kita tak boleh hina, kita kena mulia, kita kena hormat. Jadi sesama kita ni ada kehormatan dalam agama yang Allah bagi pada kita, setiap kita. So tanggungjawab ke atas kita ialah hormat orang. So Allahumma salli ala Muhammad, lambang ataupun tanda penghormatan kita setiap muslim ialah bagi salam. Allahu akbar. Nah, itu sebut tahiyah. Tahiyah maksudnya penghormatan yang kita berikan. Sebagaimana masjid, bila kita masuk masjid, masjid ni mulia, masjid ni rumah Allah, maka kena muliakan rumah Allah, kena hormat rumah Allah. Jangan buat lebih kurang. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat sebagai tanda kita menghormati rumah Allah ni ialah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebab tu dituntut kepada kita untuk bila masuk masjid buat solat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Kita tak nak masuk dalam masjid dalam keadaan kita tak beradab dengan masjid, kita tak memberi penghormatan kepada masjid ni. Jadi makna tahiyah ialah penghormatan. So cara kita menghormati orang Islam ialah jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik. Kemudian kata Syekh, Allahumma salli ala Muhammad. Bila Syekh pesan adab kita nanti di rumah ialah bila nak masuk bagi salam, nak keluar bagi salam. Kemudian Syekh ingatkan dengan kata beliau, wala ta'dil an hadhihi tahiyyah al-islamiyyah ila ghairiha. Jangan kamu menukar tahiyat Islam ini, iaitu ucapan penghormatan dalam agama Islam ini, sewaktu kamu masuk dan keluar rumah, dengan perkataan-perkataan dan ucapan yang lain. So Syekh nak kata, bila kamu nak masuk rumah, nak keluar rumah, jangan kita tak bagi salam langsung, kemudian kita guna perkataan lain pula untuk nak sapa ataupun untuk nak tegur, nak habaq orang dalam rumah tu, kata kita dah nak masuk dan kita nak keluar. Contoh apa dia? Min sabahil khair, contoh perkataan selamat pagi, au marhaban, selamat datang. Ini contoh Syekh bagi penggunaan dalam di kalangan orang Arab lah. Kalau contoh kita lagu mana? Allahumma salli ala Muhammad. Mungkinlah kita ni terbiasa dengan bahasa Inggeris selalu. Allahu akbar. Dan jumpa orang, hi, hello. Kan? Menjadi tabiat ataupun kebiasaan kita. Contoh balik rumah. Hello. Hello. Anybody home? Hello. I'm back. Contohnya. Allahu akbar. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Cuba tengok apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok dalam filem-filem dah buat. Kan, kalau kata seseorang nak masuk bilik orang, masuk bilik office ke bilik bos ke, ketuk hello, may I coming? Contoh. Hello, may I coming? Dia tak bagi salam guna hello, Allahu akbar, guna hi contoh. Seorang cerita Alibaba Hujan Lapuk. Ingat kan?
waktu panggil Alibaba duduk atas pokok tu kan. Lepas tu kepala penyamun tengok dia. Dia tegak lagu mana? Hai. Kan? Allahu Akbar. Salam tak bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi kata Syekh, sewaktu nak masuk dan keluar rumah, jangan guna perkataan tu sehingga kan kamu mengenepikan, kamu mengabaikan terus lafaz Assalamualaikum. Bila nak masuk, kamu guna hai, kamu guna hello, kamu guna apa-apa sahaja. Nak lagi teruk, sampai rumah tu jerkah dah. Hei, buka pintu ni. Tak jaga lagi kah? Pukul berapa dah ni orang pergi masjid mayang habis dengar kuliah apa semua, sarapan roti canai apa juga, hampa tak bagi lagi. Hei, buka pintu ni. Salam tak bagi, pa tak bagi, merepek dah pagi-pagi. Allahu Akbar. Jadi kata Syekh, Allahumma salli ala Muhammad, jangan tukang Assalamualaikum dengan perkataan-perkataan macam tu. Hello, hai dan sebagainya. Sebab apa? Sebab fa inna udulaka anha ila ghairiha imatatun laha. Karena perbuatan kamu tukang Assalamualaikum kepada perkataan lain, kepada hai, kepada hello, kepada bye-bye. Contohkan bila nak keluar ni, mak pergi dulu, pak pergi dulu, daddy pergi dulu ya, mami pergi dulu ya. Bye-bye, bye-bye, see you, I love you, bye-bye, bye-bye. Ruyuk dengan bye-bye itu je. Salam tak bagi. So kata Syekh, perbuatan kamu tukang Assalamualaikum kepada hello, kepada bye-bye, kepada hai, apa semua tu, kesan dia apa dia? Imatatun laha, akan mematikan suasana syiar memberi salam. Seolah Syekh nak abang kata, kalaulah di rumah kamu pun kamu tak biasa bagi salam, tempat lain telah lagi lah jumpa orang pakai dak dah. Allahu Akbar. Nambah kita kan, naik motor petang-petang, tengok kawan tu duduk menyangkui, woi, buat baru, woi, tak bagi salam dah. Kadang tengah duduk buat apa, kawan mai, oi, orang kita. Ini cara orang Penang, orang kita, salam tak bagi dah. So kata Syekh, kalau di rumah tak terbiasa bagi salam, tempat lain pun kita akan jadi berat bagi salam. Allahu Akbar. Sedangkan kata Syekh, wahiyya syiarul Islam wa unwanil muslimin. Sedangkan salam itu merupakan syiar dalam agama kita, agama Islam. Apa maksud syiar? Ucapan ataupun lambang kemegahan, kebanggaan dalam agama kita. Dan salam ini juga kata Syekh, syiarul muslimin, unwanul muslimin, alamat untuk membezakan ataupun alamat untuk nak kenal orang Islam. Ataupun dengan makna kata yang lain, beza antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam, bila jumpa sama-sama kita, orang Islam kita ni bila jumpa, tanda kata dia tu Islam, kita pun orang Islam, ialah Assalamualaikum. Kalau orang bukan Islam, jumpa terpulanglah apa bahasa dia pakai, hello kah, hai kah, hui kah, wallahu alam. Tapi kita ni ada satu benda yang special. Nak tahu kita ni Islam ataupun tidak, mengamalkan apa kita dapat ataupun tidak, caranya ialah membezakan antara cara kita jumpa dengan cara orang bukan Islam jumpa. Kita kalau jumpa, Assalamualaikum. Tu beza kita. Baik. Beza tadi tu, Allahumma salli ala Muhammad, bukan setakat beza dari sudut cara, bahkan beza dari sudut kemuliaan. Ini kerana kita orang Islam ni, Allahumma salli ala Muhammad, dengan orang bukan Islam, apa sahaja kita buat, walaupun perkara kita buat itu bentuknya keduniaan, tetapi jika bertepatan dengan cara yang dibawa oleh Nabi SAW, maka perkara keduniaan itu juga akan dihitung sebagai amal ibadah yang akan menjadi keuntungan bagi akhirat kita nanti. Orang bukan Islam pula, orang kafir, apa dia perbuat daripada keduniaan, hanyalah keduniaan dapat, akhirat tak dapat. So kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, berjumpa, pada jumpa tu sendiri pun boleh dapat pahala. Cara dia lagu mana? Mulakan perjumpaan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah dalam sembahyang kita declare depan Allah Ta'ala, kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyang aku, segala amal ibadah aku, segala urusan kehidupan aku dan urusan untuk akhirat aku nanti yang ku buat lillah, kerana Allah. Maknanya apa? Bila buat lillah, sudah tentu Allah akan bagi pahala. Baik, macam mana nak dapat pahala pada perbuatan yang keduniaan? Contoh berjumpa, makan, tidur, Allahumma salli ala Muhammad, mandi. Walaupun perkara tersebut perkara adat keduniaan yang kita lakukan, kehidupan kita kan, Allahumma salli ala Muhammad, tapi dia boleh jadi ibadat apabila kita niat untuk urusan ibadat. Allahu akbar. Contoh kata ulama, tidur malam kita tadi. Nah, tidur malam kita tadi, kalau hanyalah kita tidur hanya untuk merehatkan badan, hanya kerana pasal nak lepaskan mengantuk pada diri kita, maka tidur tu hanya jadi tidur untuk menghilangkan mengantuk. Tapi kalau kita tidur malam tadi dengan niat untuk rehatkan badan supaya besok aku nak bangun solat berjemaah, besok aku nak buat ibadat, maka sepanjang kita tutup mata malam tadi itu, sampailah kita buka mata balik, kesemua tempoh tu dicatat sebagai pahala ibadat. Ibadat tidur dia panggil. Allahu akbar. Makan contohnya, makan itu adat perkara yang kita akan buat kerana apa? Sunnatullah, Allah jadikan pada kita perut lapang kena makan. Tapi kalau kita hanya makan semata-mata untuk nak hilangkan kelaparan, nak kenyangkan perut, nak rasa makanan tu sedap tak sedap, takat tu ialah kita dapat. Tapi kalau kita makan dengan niat, makan tersebut untuk kuatkan tubuh badan, untuk sihatkan tubuh badan supaya senang melakukan ibadat, maka setiap suapan kita tu, makan kita tu dikira ibadat, dapat pahala. Jadi sebab itulah kita kata, Syekh kata di sini, salam ni pembeza antara gaya hidup orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam kehidupannya semua boleh dijadikan pahala. Allahu akbar, hatta dalam pertemuan sekalipun. Kemudian kata Syekh, allazi rasamahu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi. Salam ini suatu perkara yang telah digagaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperintahkan oleh Nabi, bukan setakat dengan ucapan Nabi, maknanya bukan setakat Nabi yang sebut suruh bagi salam, bahkan Nabi sendiri yang mempraktikkan bagi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, afshus salam, sebarkan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Nabi suruh kita memperbanyakkan bagi salam sama kita orang Islam. Dan bila Nabi suruh kita bagi salam, sudah tentu Nabi lah orang pertama yang melaksanakan. Dan dalam riwayat mengatakan bahawasanya para sahabat Nabi SAW, mereka berebut-rebut nak bagi salam dekat Nabi. Maksudnya cuba nak pintah Nabi soal bagi salam. Ini kerana Nabi SAW bila suruh orang buat baik, Nabi terlebih dahulu akan buat sebelum orang. Contoh dalam bab bagi salam, bila Nabi kata pakatlah bagi salam, jumpa sama-sama kita, dengan kata Nabi, idza min haqqil muslimi idza laqitahu fasallim. Di antara hak seseorang muslim, maknanya di antara tanggungjawab kita terhadap orang Islam, idza laqitahu, bila kamu jumpa mana-mana orang Islam, fasallim, kamu kena bagi salam kat dia. So Nabi pesan, Nabi kata jumpa je orang Islam, hampa kena bagi salam. Bila Nabi suruh, Nabi dulu buat. Sehingga kan sahabat ni ada di kalangan mereka yang cuba buat helah untuk nak boleh bagi salam dekat Nabi dulu. Pasal setiap kali mereka bertemu dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, tak dan nak bagi salam, Nabi dulu bagi. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian wa'allamahu li khadimihil jalil Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, dan adab memberi salam di rumah ini telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada khadamnya, iaitu Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dengan sabda Nabi SAW melalui ungkapan ataupun ucapan Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas bin Malik, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baginda Nabi SAW pernah berpesan kepada aku dengan sabda Nabi, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim.
yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahlika. Rawahu Tirmizi. Hadis ni merupakan sandaran ataupun dalil tentang pensyariatan ataupun soal memberi salam di rumah. Maknanya bila Syekh pesan masuk rumah, keluar rumah bagi salam, bukan hanya semata-mata ilham ataupun panggil pandangan semata-mata daripada Syekh, tapi diambil pada hadis ni. Khair, Allahumma salli ala Muhammad. Apa Nabi sebut pada Sayyidina Anas? Dan hadis ni juga nak menunjukkan apakah kelebihan apabila kita bagi salam di rumah. Tadi keburukan kalau tinggal salam di rumah akan menyebabkan mematikan syiar bagi salam. Sekarang ni kalau kita dah biasa bagi salam di rumah, apa kelebihan, apa untung kita dapat bagi salam? Baik, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Anas, ya bunayya, wahai anakku, bukan ayat. Allahu Akbar. Ya Karim, Ya Rahim. Tuan-tuan, saya nak kata macam mana tak erti. Saya minta satu saja, dalam pengajian ilmu, tolong kita jaga adab dalam pengajian ilmu. Jangan kita buat sesuatu yang boleh menghilangkan fokus guru mengajar dan boleh mengganggu suasana belajar. Allahu Akbar. Sekarang bukan masa untuk kita berbincang. Andai kata kalau kita ada persoalan, mungkin apa sahabat ada tak kena, tak betul, tolong angkat tangan dan perbetui saya. Kalau ada yang tak faham, tolong angkat tangan, tanya saya. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita buat orang kata apa, majlis lain dalam majlis, kerana dia akan mengganggu suasana. Allahu Akbar. Harap tuan-tuan boleh faham kot. Dalam perkara ni benda kecil, tapi hak kecil tu dia akan jadi besar. Allahu Akbar. Kata ulama, barakatul ilmi fi hifzil adabi. Keberkatan ilmu yang kita belajar akan beroleh dengan adab yang kita jaga. Allahu Akbar. Sebab tu kita mengaji adab. Allahumma salli ala Muhammad. Seseorang yang kan kita dah baca mukadimah dulu, seseorang yang punya adab itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, sama ada kedudukannya di sisi Allah ataupun dipandang oleh manusia, berbanding seseorang yang tidak ada adab walaupun ilmunya tinggi, walaupun amalannya banyak. Jadi sebelum kita nak mempraktikkan adab di luar, waktu macam ni, adab dalam rumah Allah. Kita kadang-kadang main rumah Allah ni, kita tak mampu nak bezakan tempat mana yang perlu kita berurusan dengan manusia, tempat mana yang perlu kita menumpukan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah satu ketika, Allahumma salli ala Muhammad, saya diminta untuk bagi khutbah dekat satu tempat. Bila sampai di tempat tersebut, waktu zuhur belum masuk lagi, tapi bila kita masuk dalam tempat tu, kita rasa macam sempit dan rasa sedih. Sebab apa? Lagi 10 minit, 15 minit nak masuk waktu zuhur ni, kedengaran dalam tempat tersebut, saya tak mahabaklah suraukan masjid, yang penting tempat orang buat Jumaat,
kedengaran bunyi sana menyembang, situ menyembang. Jadi macam pasar, macam market. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, simpan hasrat kita tu. Kalau sungguh pun kita ada urusan yang penting untuk berbincang dan sebagainya, pastikan dengan cara yang tidak mengganggu. Allahu Akbar. Ada orang yang jenis orang apa, main kuliah ni, dia tak mau dengar kuliah, dia duduk belakang menyembang dorang. Allahu Akbar. Ini hilang adab kita dalam majlis ilmu. Tuan-tuan sekalian, mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang sedang menjadi guru ataupun pernah menjadi guru. Guru sekolah menengah ke, sekolah rendah ke. Cuba tanya diri kita, apa perasaan kita waktu kita mengajak budak darjah 1, budak darjah 1, kita mengajak tulis dekat papan hitam depan, mereka duduk main di belakang. Apa perasaan kita? Kita ni mengaji adab terang mana pun, geram tu main. Allahu Akbar. Tu tara budak darjah 1. Kalau budak darjah 6, lagi kita geram pasal boleh fikir dah. Baik. Apatah kita yang sudah pun jadi ayah budak, tok wan budak. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita buat sesuatu yang mengganggu guru. Allahu Akbar. Jadi saya mohon benda ni tolong disampaikan. Soal adab dalam majlis ilmu ni ramai orang tak jaga. Sana menyembang, sini menyembang. Lepas tu ada pula duduk menyembang, menyenak dinding, lepas tu kaki lunjuk kat meja cikgu, guru pun ada. Allahu Akbar. Soal nak orang dapat sandang di dinding tu memang dituntut bagi orang yang tak mampu kan. Main usia-usia dah 50, 60 ni tak larat nak tegak dah. Kena cari dinding, tak apalah. Tapi cuma yang tu je jaga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf banyak tuan-tuan. Ya Karim. Allahu Akbar. Tak mana kita tadi? Jadi hadis ni Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Anas, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Apabila kamu nak masuk dan bertemu dengan ahli keluarga kamu, yakni ketika kamu dah balik rumah, nak masuk, sebelum masuk rumah tu ataupun ketika masuk tu, kata Nabi apa dia? Fasallim, bagilah salam dekat depa. Maknanya adab yang kedua kita baca ni, itu adab bagi salam di rumah ni memang Nabi suruh. Memang Nabi ajak kepada kita. Nabi kata, wahai Anas, wahai anakku, nanti kalau kamu balik ke rumah nak jumpa ahli keluarga kamu, bagi salam. Sebab apa? Ini kelebihan bagi salam di rumah. Yakunu barakatan alaika wa ala ahlika. Karena salam kamu, bila kamu sebut Assalamualaikum, maka salam itu akan menjadi keberkatan ke atas diri kamu dan ke atas ahli keluarga kamu. Ini maknanya apa? Kelebihan kita bagi salam ialah kita akan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. Baik, bila sebut kita akan mendapat berkat dari Allah Ta'ala, selalu kita dengar perkataan berkat, selalu kita sebut perkataan berkat. Kita akan kata moga rezeki berkat, moga umur berkat, moga sihat berkat, hidup berkat. Soalan saya tuan, berkat tu apa dia? Berkat hak tuan faham apa dia? Bertambah. Bertambah apa? Rezeki, kesihatan, nikmat hidup. So, itu Allahumma salli ala Muhammad sebahagian daripada maksud berkat. Kata guru kami Syekhuna Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari, ketika beliau menukilkan kalam ulama ketika mendefinisikan, ketika menterjemahkan perkataan berkat. Baik, kata ulama, maksud berkat ialah thubutul khairil ilahiyyi fi syai'in wa ziyadatuhu. Maksud berkat ialah tetap ada kekalnya kebaikan dari Allah dalam sesuatu
atau pada sesuatu dan makin bertambah kebaikan tu. So secara simpelnya maksud berkat ialah kebaikan. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawasanya, wahai anakku, apabila kamu nak masuk rumah, jumpa ahli keluarga, bagi salam, sebab salam tu punca kebaikan untuk kamu dan ahli keluarga kamu. Kebaikan tu dari siapa? Bukan dari kamu, bukan dari keluarga kamu, tapi kebaikan tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hidup kita ni, kita nakkan keberkatan dalam apa sahaja yang kita dapat dari Allah, yakni kita nakkan kebaikan apa sahaja Allah bagi. Sihat, kita nak sihat yang baik. Duit, rezeki, kita nak duit rezeki yang baik. Anak-anak yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Umur yang baik. Masa yang baik. Maksudnya kalau kata rezeki yang berkat, yakni dengan rezeki tersebut akan menyebabkan kita berbelanja ke arah kebaikan. Kesihatan yang berkat, iaitu kesihatan yang menyebabkan kita boleh melakukan amal kebaikan. Anak-anak yang berkat, iaitu anak-anak yang sentiasa akan mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan. Itu masuk berkat. Dan subhanallah, kalau kita perhati balik, hidup kita ni sebenarnya apa sahaja pun kita dapat daripada Allah Ta'ala, daripada sebarang kurniaan, kita tak mau hanya dapat kurniaan semata-mata, tapi kita nak diiringi dengan kurniaan tersebut keberkatan. Contoh orang nak kahwin, kita akan baca barakallahu lakuma ketika kahwin, doa berkat. Dapat anak, doa berkat juga, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Berkat juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam itulah kita nak setiap apa yang ada dengan kita ni semua berkat. Ahli keluarga yang berkat, rumah yang berkat, rumah tangga yang berkat, hidup yang berkat, rezeki yang berkat, nikmat yang berkat. Karena maksud berkat ialah baik, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, cuba tengok betapa perlunya kita kepada keberkatan daripada Allah dalam setiap apa kita dapat daripada Allah Ta'ala. Saya suka bagi contoh ni, Allahu Akbar. Selalu saya sebut. Contohnya nak abang kata, kita ni apa saja yang kita dapat dari Allah, kita nak berkat. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita perhati. Waktu kita nak makan, kita akan baca doa makan. Tapi doa makan tu, kita tak pernah pun doa khusus berkat untuk makanan depan kita tu. Sepatutnya Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, kalau kita minta rezeki yang berkat, anak yang berkat, makanan yang berkat. Jadi kalau kata kita nak makan, sudah tentulah keberkatan yang kita nak pada makanan depan mata kita tu. Tapi sewaktu kita nak baca doa, kita akan baca keberkatan umum bagi rezeki yang Allah bagi, tak khusus kepada makanan depan. Kita tetap akan baca Allahumma barik lana fima razaqtana, dalam apa jua yang kamu rezekikan. Padahal waktu tu yang kita nak ambil ialah makanan tersebut. Sudah tentu kita nak berkat dari makanan tu. Contoh nasi lemak ke, roti canai ke, mi goreng ke, teh tarik ke. Tak pernah kita baca doa khusus untuk nasi lemak, teh tarik, kopi o. Sepatutnya begitu. Berkat untuk apa yang kita nak buat semasa tu. Tak pernah kita baca Allahumma barik lana fi roti canayina wa fi teh tarikina wa fi tusayyina, contohnya. Wa barik lana fi teh tarikina wa fi kopi yoina, contohnya. Tak ada. Kita tetap baca Allahumma barik lana fima, ya Allah berkatilah kepada kami dalam setiap apa jua yang kamu rezekikan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak abang kata berkat tu sangat penting. Baik, apa kaitan hadis ni? Nabi kata bagi salam akan dapat berkat. Moga-moga kaitannya ialah bila kita masuk rumah, kita akan sebut Assalamualaikum. Jadi waktu tu kita sudah pun mengundang keberkatan dari Allah. Kita dah pun memohon keberkatan dan berkat itu turun lalu dimuatkan dalam rumah kita. So disebabkan berkat salam tadi itulah, moga-moga rezeki kita cukup dalam rumah tu. Moga-moga aman rumah tangga kita. Moga-moga hidup kita bahagia. Moga-moga Allah didik anak-anak kita sebab berkat.
cukup rezeki. Kenapa berkat? Baik, dari mana berkat tu mai? Tadi, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nah, punca berkat ni macam-macam. Duk ralik ni 7.13 dah. Masuk dah waktu. Allahu Akbar. Habis dah waktu. Allahu Akbar. Taklah sikit tentang punca berkat tu. Nanti kita sambung bulan depan insya-Allah. Punca berkat macam-macam. Nah, contoh berkat dalam makan. Keberkatan dalam makanan contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Antara punca keberkatan pada makanan ialah iaitu Allahumma salli ala Muhammad, kita makan ikut sunnah Nabi SAW. Pertama sekali membaca bismillah. Pernah satu ketika ada di kalangan sahabat mai dekat Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, kunna najidul barakata fi ta'am fi awwalihi. Kata mereka, ya Rasulullah, kami dapati waktu kami makan tadi tu, mula-mula kami rasa keberkatan makanan tu dan kami rasa makan tu akan cukup. Tapi bila mai tengah-tengah sampai hujung, jadi hilang berkat. Kami rasa hilang berkat tu, macam tak cukup. Sebelum ni makan banyak tu cukup je, pakat kenyang. Tapi kali ni orang banyak tu juga, makanan banyak tu juga, tapi tak cukup, rasa lapang lagi. Lalu Nabi habaq apa dia? Nabi habaq, sebab tadi pada permulaan makan kamu semua rasa berkat sebab kamu semua makan dengan baca bismillah. Tapi sewaktu tengah-tengah kamu makan, ada orang yang baru masuk, dia duduk makan dengan hampa semua, dia tak baca bismillah. Jadi dia makan, syaitan hak ikut sekalipun makan habis habuan hampa tu. Hilang berkat pasal tak bismillah. Yang kedua, punca berkat dalam makanan. Macam tu juga, sahabat mai kata, ya Rasulullah, sebelum ni kami rasa berkat dalam makanan kami dan kami rasa cukup, tapi kenapa ketika ni kami tak cukup, kami rasa tak ada berkat. Maka Nabi kata, kulu mujtami'in la mutafarriqin. Nabi kata, makanlah berjemaah, makanlah ramai-ramai, jangan makan seorang-seorang. Punca tak berkat, punca tak cukup ialah makan masing-masing, seorang sana, seorang sini. Sebab tu tak cukup. Subhanallah tuan-tuan, apa yang Nabi sebut tu betul. Memang Nabi tak pernah bercakap sesuatu yang bercanggah dengan waqi', dengan realiti. Cuba kita bandingkan cara kenduri kita dulu dengan sekarang. Kan Tuan Haji kan? Saya dengar maklumat kata di Tasik Lugok ni ada satu menu killer, iaitu daging pasamah katanya. Kalau kami di Baling, bukan kami kena baling, kami di Baling, menu killer kami gulai batang pisang. Saya pun sebenarnya tak jauh dengan Tasik Lugok ni. Tok saya duk mantan Wangan B, orang Tasik Lugok ni, ya Allah salli ala Muhammad. Jadi cuba bezakan cara kita kenduri dulu. Kenduri kita dulu makan dalam talam, satu talam 4 orang. Nasi banyak mana? Besar-besar tu ya pun. Lauk apa dia? Gulai pasamah 1 mangkuk, tu pun daging 2 ketui. Gulai besar 1, jelatah, ikan masin goreng dengan cabai kering. Tapi subhanallah, waktu kita makan kenduri tu, 4 orang tu, jaranglah orang nak tambah nasi hak baru daripada balai lintang. Jarang. Balai lintang pada balai mengidang, jarang. Nasi hak yang dipebuh dalam, kami bahasa Baling sebut capah besen tu, terlekup dengan 4 pinggan tu, hak tu lah untuk 4 orang, cukup, kadang-kadang lebih. Daging seketui, daging gulai besar orang panggil tu, seketui itu je cukup 4 orang. Lah cuba tengok lagu mana cara makan. Kalau panggilan 500, kena order 800. Pasal apa? Pasal apa tak cukup? Masing-masing pinggan masing-masing, cedok masing-masing. Allahu Akbar. Tu Nabi kata, di antara punca berkat dalam makan ialah makan ramai-ramai, cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, antara punca berkat lagi pada makan. Ni kita lari sikit tajuk kita ni, bab makan pula, pasal ada hujung-hujung lagi nak makan. Allahu Akbar. Antara punca keberkatan lagi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala yal'aqu bi asabi'i thalathah.
Nabi SAW bila selesai makan, Nabi akan jilat jari Nabi SAW 3. Sebab Nabi kebiasaannya Nabi akan makan dengan 3 jari. Dan ada riwayat mengatakan Nabi pernah makan 5 jari. So Nabi bila selesai makan, Nabi akan jilat jari. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Nabi kata, kelebihan jilat jari itu sebab kita tak tahu di mana keberkatan sebenar makanan tu. Boleh jadi pada hujung sisa-sisa baki makanan yang melekat pada tangan kita. Sebab tu Nabi jilat. Allahu Akbar. Mai orang kita, kotor saudara tu, malu korang. Padahal itulah Nabi ajak cara nak cari berkat dalam makanan. Dan sebenarnya jilat jari itu, apa reasonnya jilat jari dari segi logik? Allahumma salli ala Muhammad. Dari segi logik ialah bila kita jilat jari memudahkan basuh tangan. Minyak-minyak dah habis apa semua makanan. Namun dari sudut hikmahnya ialah Allahumma salli ala Muhammad, jilat jari tersebut itu nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah bagi bukan setakat pada makanan banyak tu, hatta yang sikit saki-baki itu pun kita tetap syukur. Sehingga kita akan menghargai setiap rezeki Allah walaupun nasi sebiji melekat tangan ni. Tu maksudnya jilat tersebut menzahirkan ataupun menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita bersyukur pada Allah, bukan setakat ketika nikmat yang banyak, hatta sekecil-kecil nikmat pun kita syukur, maka kita akan dapat apa yang Allah tersebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi, ada sikit lagi bawah tu berkenaan dengan hadis soal memberi salam insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta banyak-banyak, kalau kata apa yang berlaku tadi terasa tergurih perasaan, kalau kata saya tersilap cakap, saya minta banyak-banyak, kerana kita semua masing-masing perlu kita mendapat teguran dan sama-sama kita insya-Allah. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allah suruh kita sentiasa pesan benda hak betul, kena pesan. Soal sabar kena pesan. Dan Allah Ta'ala sebut, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kita kena tolong ingat sama-sama kita, kerana itulah yang akan memberi manfaat sama-sama kita insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang akan memberi manfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Warzuqna ilman nafi'a, dan kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang dilimpahi dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang akan diampunkan dan dihapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah, berkatilah kepada kami pada waktu pagi kami ini ya Allah. Bihaqqi ma da'alana sayyiduna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, demi apa yang telah didoakan oleh Nabi kami, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami umatnya, fi qawlihi, dalam sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkatilah bagi umat aku pada waktu pagi mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.